Okay, hai semua. Hari ini kita bersama tetamu special iaitu Mek Yun. Hai semua. Dan kita bersama Dr. Anis Ya. di Hepan EE Mutation. Dan juga di Happy. So hari ini kita akan berborak tentang beberapa perkara lah, iaitu antaranya pengalaman Mek Yun di sini. Jadi mungkin untuk permulaan saya nak tanya Mek Yun lah tentang pengalaman hidup Mek Yun di FK UTHM dan secara umumnya macam mana Mek Yun mencorakkan kehidupan semasa belajar di sini. Wow, okay. Waktu saya menjadi pelajar dulu, saya sangat enjoy kehidupan dekat UTHM ni. Tapi saya, walaupun saya di sini berapa tahun ya? Nak dekat 5 tahun. Tapi tak pernah sekali pun saya rasa bosan, kurang semangat, tak kuat semangat nak belajar. Sebab dekat sini saya rasa suasana belajar di UTHM ni sangat menyeronokkan. So ada facilities yang ada di sini. Lepas tu waktu belajar pun saya pun sangat enjoy waktu saya belajar sebab lecturer semua baik. Yes, kalau tak saya takkan berjaya tanpa lecturer macam Dr. Asman, Prof Asman dan juga Dr. Hanis sendiri jadi lecturer saya dulu kan. So waktu saya belajar di UTHM tu saya sangat enjoy lah. Itu yang antara, kalau saya cerita dekat orang kat luar sana, saya akan cakap itu antara highlight saya waktu saya belajar. Sebab walaupun saya duduk di KL kan, tapi waktu saya di sini saya sangat enjoy dengan ada fasiliti macam stadium kan, Ada jam, kita tak ada besar-besar. Yes, betul. So tak sampai ke kelas. tak payah pergi berjalan, duduk kat dalam ni pun dah boleh dah. Ada kafe banyak. Kalau makanan, macam mana makanan? Oh, makanan, kafe semua sedap. Saya rindu makanan. Saya nak pergi ni kejap lagi ni. Nak pergi tengok balik kafe. Apa dia nak pergi G3? G3. Lepas tu Tasik. Tasik G3 kan. Tasik G3 tu antara tempat favourite saya lah untuk latihan petang. Saya riliskan saya punya stres dekat situ. Dan bercakap tentang FKEE, tanpa saya belajar di FKE dan suasana pembelajaran dekat sini, saya takkan dapat antara sebab saya berjaya juga. Berjaya graduate dengan keputusan yang cemerlang kan, sebagai seorang engineering student. So saya sangat bersyukur lah sebab waktu saya belajar tu, sebab sebagai seorang student, suasana pembelajaran dan lecture semua main peranan yang penting kan, untuk kita ada semangat nak belajar, untuk kita terus rasa macam nak terus berusaha. Jadi itu yang apa saya rasa sepanjang saya belajar, daripada saya diploma sampai saya ambil degree. So memang khidmat Mek Yun ni. So basically Mek Yun ni adalah pelajar, kita kategorikan sebagai pelajar cemerlang lah kan, dalam keputusan peperiksaan pun for flat. GPA pun for flat ni, CGPA for flat. So and then Mek Yun juga merupakan student saya lah. Subject Generation Transmission Distribution, Electrical Power punya student. So basically dalam kelas pun saya tengok memang Mek Yun sentiasa proaktif, berada di depan dia je sentiasa. Right? Muka saya kan memang saya ingat sampai memorize, sebab memang inilah muka yang akan duduk depan. Sebab saya cakap dengan dalam kelas lah, basically kalau posisi kita duduk dalam kelas tu memainkan peranan. So bila kita duduk depan, ilmu tu lebih senang kita dapat lah compare to yang di belakang lah. So Mek Yun ada apa-apa macam dari segi motivate student kita lah in terms of academic punya performance kan. Macam mana tips and tricks to be excellent student. Saya suka part ni, tips Tips and tricks. Yang pertama sekali bagi saya ialah dia punya semangat tu kena kuat. Semangat tu kuat. Macam saya dulu, ini pengalaman saya, bagi tips daripada pengalaman saya menjadi pelajar lah dulu kan. So tips pertama dia, you kena ada set satu mat goal dia. Contoh macam saya dulu sebelum ni, saya set dalam masa saya diploma, saya dah set dalam saya punya mindset. Masa saya nak graduate, sebelum saya graduate tu, saya akan pastikan saya akan graduate dengan dapat undergraduate chancellor and first class. Itu saya punya goal. Walaupun bunyi macam impossible kan, impossible ni, tapi sebenarnya anything bagi saya is possible kalau kita letak kita punya niat and usaha kita. Sama juga masa saya degree electrical engineering, saya setkan matlamat, saya nak dapatkan 4 flat untuk final semester, dan saya dapat sampai tu. Walaupun nampak macam
impossible kan? Orang tahu macam impossible lah kat fourth flat ni kan. Dah lah engineering final semester kan. Tapi saya dapat capai tu. Dengan macam mana is by mindset. Kalau mindset kita strong, kita setkan matlamat kita dan usaha kita. Dan lagi satu lagi bagi saya study smart. Saya tak intimat study hard. Sebab bagi saya yang paling penting is cara kita belajar secara efektif, lagi kita ingat, lagi kita boleh apply. Bukannya belajar untuk menghafal. Ya, faham. Itu. Yes. Sebab ramai student saya tahu yang mereka belajar dan menghafal. Tapi bila contohnya soalan kita tanya sikit je je terus saja macam tak tahu nak jawab kan. So yang penting kita kena faham apa yang kita belajar tu. Yes. And paling penting jangan malu bertanya. Ya itu jangan malu bertanya. Itu antara saya rasa masalah yang student-student ada. Dia malu bertanya. Sebab dia rasa kalau dia bertanya tu dia rasa macam kurang pandai. Tapi saya walaupun saya dulu pelajar yang cemerlang, saya tak pernah malu bertanya. Betul. Saya mengakui. Memang after class dia kena tak. Muka, saya tak faham lagi. Betul dia explain sikit. Ya betul. Okay, dia memang very proactive. Sentiasa bertanya soalan. Kalau tak faham. That's a very good attitude lah. Sentiasa bertanya. Lepas tu, kalau waktu nak final exam, apa yang saya buat, walaupun it's okay kalau kita tak faham satu topik ke apa kan, jangan malu bertanya dengan kawan-kawan juga. Macam saya, kalau saya tak faham apa topik tu, saya akan pergi dekat saya punya kawan punya bilik, suruh dia ajar saya. Ya, walaupun dia akan macam, kau bukan faham ke? Tapi it's okay. You know, sebab saya lebih faham kalau orang tu ajar saya. Dan bila saya dah faham, saya ajar orang lain pula. Macam tu. So, jangan pernah rasa macam benda tu memalukan ke. Jangan macam apa yang anda semua rasa anda boleh buat, anda teruskan usaha tu, you know, like set a goal and make it happen, possible. Semua boleh, bagi saya semua asalkan you ada niat dan usaha, you pasti boleh, you know, berjaya dapat, berjaya capaikan matlamat you. Betul. And also saya rasa kalau kita ada ilmu pun sepatutnya kita berkongsi bersama. Ya betul. Yes. So ada setengah yang dapat ilmu dia simpan sendiri kan. Tapi bila kita kongsi bersama macam Mak Im buat, so lebih banyak manfaat yang dapat diterima oleh semua lah. Yes, kan? betul. Sebab tu you berjaya. Mak Im nak tanya ni, adakah pendidikan ni penting? Contohnya untuk first degree, adakah penting untuk semua yang di luar sana? Of course, bagi saya pendidikan nombor satu. Apa pun, kalau adik-adik nak jadi anything at all, yang paling penting habiskan pendidikan dulu. You know, selagi you mampu untuk habiskan, you habiskan, you know. Sebab bagi saya itu adalah foundation hidup kita. Tak kira you nak jadi, especially kepada adik-adik yang nak jadi influencer. Ramai nak jadi influencer fikir easy money, you know, like Gen Z nak jadi influencer. Tapi bagi saya pendidikan nombor satu. So apa yang you belajar tu, you masih boleh terapkan apa yang you nilai-nilai you belajar, you know, di dalam apa yang you akan jadi pada masa depan nanti. Jadi bagi saya, pada adik semua yang nak jadi influencer ataupun apa-apa pun lah kan, tak kisahlah. Yang penting you habiskan pendidikan you selagi you mampu. You know, selagi you kena ada usaha dan niat dan semangat tu untuk habiskan pelajaran, get that degree dulu, then you nak ada any passion, you nak buka business, you nak jadi influencer, you nak jadi apa-apa pun, you go for it, you know. And also saya rasa untuk bidang pengajian ni lah masa untuk sesuai kita soft skill kita lah. Yes, betul. How to communicate with others, betul, right? Betul. Sebab kita tak belajar, macam mana kita nak ada semua all that skills, right? Betul. Dan sebab saya ambil engineering ni pun kan, mungkin setengah orang akan macam, tapi saya tak jadi engineer. Tapi sebenarnya apa yang saya terapkan dalam diri saya waktu saya belajar tu, saya masih terapkan diri saya. Contohnya nilai-nilai yang critical thinking, creativity, problem solving, itu semua sebenarnya kita perlukan dalam kehidupan seharian kita atau waktu kita nak communication, career. Itu yang buat hidup kita dan kerjaan kita lebih proaktif dan efektif. Yes. Alright. Okay, sekali lagi terima kasih kepada Mak Im kerana sudi kita berborak dan
kalau Mek Yu ni pensyarah dah lama dah ada PhD ni. Sebab Mak Yu tu pelajar yang cemerlang dan beliau adalah ada DNA scientist. So kita doakan Mak Yu berjaya pada masa akan datang. Terima kasih atas kehadiran Musa, terima kasih atas kehadiran dan semoga terus membantu kita. Terima kasih. Of course, jangan lupa untuk masuk FKE. Yes. Kalau Mek Yu boleh, korang pun boleh. Masuk FKE. We can do it. Yes, we can do it. Best tau semua. So best. Okay, thank you. Thank you. Okay, bye-bye. Alright. Dah. Thank you so much, Doctor. Thank you so much. First time ni Mak. Sama lah. Dah boleh buat podcast dah lepas ni. Buat TikTok. Dia ada TikTok. TikTok KKE. Prof lagi buat KKE, buat podcast. Boleh.